Bintulu Innovation and Technical Exhibition 2025 (BTEX 2025) menjadi platform penting dalam menonjolkan potensi dan daya cipta pelajar dalam bidang pendidikan serta latihan teknikal dan vokasional TVET, sekaligus membuktikan bahawa mereka bukan sahaja mahir secara teknikal, malah berfikiran kreatif dan inovatif. Program BTEX 2025 yang dilangsung selama 2 hari ini turut menyaksikan penyertaan seramai 194 peserta dari 52 kumpulan melibatkan institusi pengajian tinggi dari seluruh Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Menurut Pengarah Institut Kemahiran MARA IKM Bintulu, Muhammad Syukri Abdullah, persepsi bidang TVET hanya tertumpu kepada pekerjaan 3D, dirty, dangerous and difficult, perlu diperbetulkan. Menerusi BTEX 2025, kita dapat lihat sendiri bahawa pelajar-pelajar daripada TVET sebenarnya bukan sahaja mahir dari segi kemahiran teknikal, tetapi juga mampu berfikir secara kreatif, mencipta inovasi dan juga tampil dengan idea-idea baru yang boleh dimanfaatkan oleh industri dan juga masyarakat. Beliau berkata demikian semasa majlis penutupan BTEX 2025 di Dewan IKM Bintulu. Pameran yang turut dihadiri wakil industri dan vendor ini menjadi medan strategik dalam memperkukuh jaringan kerjasama antara institusi pendidikan dan pemain industri. Penyertaan peserta dari luar Sarawak turut menyerlahkan semangat kolaboratif dalam membangunkan bakat muda dalam bidang teknikal dan inovasi selaras dengan usaha melahirkan graduan TVET yang bersedia menyumbang kepada pembangunan negara.